Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Apa khabar semua? Terima kasih jemput tap-tap di skrin untuk share live ini. Hari ini cuaca hujan ya tuan-puan di tempat saya. Bagaimana dengan tempat tuan-puan? Selamat datang semua. Apa khabar? Jemput masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kepada semua penonton-penonton yang saya sayangi, yang saya kasihi, Alhamdulillah Puan Zabariah sihat. Puan Zabariah menonton daripada mana? Oh, Senawang hujan. Saya rasa banyak tempat hujan kan? Dekat Puchong pun hujan sangat lebat. Suara saya clear tak Puan Zabariah? Yang penting kita terus saja. Ya, terima kasih Imarahimah. Jelas, Alhamdulillah. Saya perkenalkan diri saya Dr. Sharifah Azmar Syed Mustafa, seorang pembimbing emas Public Gold. Pada masa yang sama saya ada juga sikit ilmu tentang Arahnu. Dan live saya ni fokus untuk berkongsi ilmu dan tips simpanan emas serta tips untuk tebus balik Arahnu yang tersekat, insya-Allah jika tuan-puan ada ilmu. Ya, jadi segala perkongsian saya di TikTok ni hanya sebagai idea. Terpulang tuan-puan nak buat ke tak buat ke. Yang penting tuan-puan ada ilmu, tuan-puan amalkan. Jadi saya berkongsi tentang tips simpanan emas. Tuan-puan, hari ini harga emas untuk emas 999 576 per gram. Ya, 576 per gram untuk emas 999, masih lagi kepala 5, kira murah lah lagi ni. Murah lagi. Kalau nak dibandingkan harga tertinggi sebelum ni naik sampai 764 kan. Ini antara harga yang terendah. Jadi tuan-puan yang belum lagi ada simpanan emas, tuan-puan ambil tindakan untuk menyimpan emas. Simpan emas ni untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Terima kasih tuan-puan yang share. Puan Sabariah, terima kasih. Kak Jan jemput masuk. Musalmah, terima kasih share Vildu pula, share live. Ya, sambil itu tuan-puan sambil mendengar, pastikan tuan-puan terus menerus tap-tap di skrin dan naikkan komen supaya ramai lagi kawan-kawan dapat join live pada hari ini. Ya, Alhamdulillah live hari ini dah kali ke-216 dah tuan-puan. Saya berkongsi ilmu tentang simpanan emas dan juga cara tebus emas. Ada yang setuju dengan saya, ada yang tak setuju, ada yang follow, ada yang tak follow cara saya. It's okay tuan-puan. Saya berkongsi ilmu ni bukannya untuk mendapat persetujuan semua orang. Ada setengah orang tak bersetuju pun buat Arahnu. So it's okay. Kalau tak setuju buat Arahnu, jual. Ada setengah tak setuju pun cara nak tebus emas besar dengan emas kecil. It's okay. Kalau tak dapat nak tebus emas kecil, ya, tak nak beli emas kecil untuk tebus emas besar, teruskan je simpan emas untuk tebus dengan emas besar tuan-puan. Sebab tuan-puan tahu apa yang tuan-puan mampu. Tuan-puan tahu apa yang tuan-puan buat. Tapi tuan-puan, setelah saya buat 216 kali live ni, ramai yang kontak saya sebenarnya mereka tak pernah tahu macam mana nak tebus balik. Dan kebanyakan yang kontak saya, kebanyakannya memang kumpul duit hanya untuk bayar upah bertahun-tahun. Ini bukan cerita bohong ya tuan-puan, ini kisah benar. Kumpul duit bertahun-tahun nak tebus emas tapi hanya bayar upah. Jadi ini kisah benar. Jadi kalau saya tak kongsi kat tuan-puan, ya, tuan-puan mungkin tak tahu. Tuan-puan mungkin anggap ini benda yang ajaran sesat ke apa. Jadi saya share ni supaya tuan-puan dapat fikir sendiri. Kita ada otak, kita ada ilmu, kita boleh fikir sendiri. Nak ikut ke tak ikut, terpulang. Yang penting ramai yang dah buat, ramai yang dapat tebus barang. Kemudian share testimoni. Puan Zabariah, banyak ilmu saya dapat. Terima kasih Puan Zabariah. Jadi terpulang ya tuan-puan. Saya buat live, nak ikut tak ikut, terpulang ya. Yang penting tuan-puan ada ilmu untuk selesaikan sendiri hutang tuan-puan di Arahnu. Okey, jadi saya kongsikan dulu cara untuk simpanan emas. Tuan-puan, siapa yang belum ada simpanan emas, mulakan simpanan emas. Sebab kalau hanya ada emas 916 saja, kemudian waktu nak guna duit, sayang nak jual emas tu, pergi Arahnu tapi tak tahu nak tebus balik, itu adalah satu kesilapan yang sangat besar. Masuk Arahnu tanpa ilmu itu satu kesilapan yang sangat besar. Kejap lagi saya akan share testimoni yang saya baru dapat semalam. Bukan testimoni, perkongsian yang saya baru dapat semalam
tersekat beratus gram emas tuan-puan. Beratus gram tak dapat tebus. Cara sekira pun sedikit sebanyak saya dah tahu. Alhamdulillah. Tahniah Puan Zabariah. Okey, jadi cara simpanan emas di Public Go kita ada dua cara. Satu ialah simpanan dalam akaun emas gap yang mana tuan-puan boleh kumpul emas tuan-puan dalam akaun emas gap ni kemudian keluarkan fizikal. Tuan-puan boleh mulakan simpanan serendah RM100 sahaja. Ya. Daftar percuma boleh menyimpan emas serendah RM100 sahaja. Dan daripada emas ni tuan-puan boleh simpan tanpa ada komitmen, boleh keluarkan emas fizikal, boleh arahnu online, boleh jual online dan akaun gap ni bermula daripada umur 0 tahun. Ibu ayah boleh terus buatkan untuk anak-anak sehingga ke warga emas dan Public Go simpankan, contoh ini ni akaun gap saya, simpankan 93 gram ni dalam akaun gap tanpa sebarang charge. Ya. Cuma bila tuan-puan nak withdraw nanti keluarkan daripada akaun gap, contoh nak keluarkan 1 gram ataupun 5 gram 1 dinar, akan ada gold premium iaitu charge upah emas berdasarkan gram emas yang tuan-puan nak keluarkan. Ya. Jadi ia sesuai untuk bajet kecil, bajet yang besar, ia sesuai untuk siapa yang nak kumpul sikit-sikit, ya, nak beli 1 gram. Hari ini 1 gram RM576. Tak ada bajet tuan-puan. Contohnya tak ada bajet. Tuan-puan boleh simpan dulu 100. Ya, simpan 100, dapat 1 gram, dah boleh keluarkan fizikal. Maknanya simpan sikit-sikit. Jadi cara kedua ialah belian secara outright purchase yang mana tuan-puan ada bajet dalam 2,800 boleh terus dapatkan 1 dinar. Bila lock buat bayaran terus request untuk sistem postkan emas ini kepada kita. Ya, nak keluarkan emas fizikal dalam akaun gap pun boleh guna secara post. Yang ketiga ialah ATM machine. Yang ni kalau tuan-puan pergi ke Maidin, Lotus, Ion Big, ada ATM machine yang tuan-puan boleh keluarkan emas. Ya, itu cara simpanan emas. Jadi bagi siapa yang belum ada simpanan emas nak bermula dengan serendah RM100, belum ada introducer, ya, terus saja pergi ke bio saya, daftar akaun percuma sahaja. Ya, tuan-puan mulakan untuk diri sendiri dan juga untuk anak-anak. Kenapa saya bersembang tentang emas? Sebab tuan-puan, emas ni lah yang akan bantu tuan-puan bila tuan-puan perlukan duit. Sama ada tuan-puan nak jual ataupun nak arahnu. Bagi tuan-puan yang ada barang dah di arahnu, ya, kemudian barang tu asyik kena bayar upah je, tak pernah lagi tebus balik, tuan-puan tukar cara. Sekarang tuan-puan daripada bayar ansuran ataupun kumpul duit bayar upah, tuan-puan kena tukar cara untuk simpan emas. Ramai mungkin rasa, kenapa Dr. Azmah ni? Aku dah lah tengah kumpul duit untuk tebus barang. Disuruhnya dibeli emas pula. Kalau macam tu bila nak tebus barang? Ada orang berpendapat macam tu. Macam saya ni nak menjual emas. Ya. Tapi tuan-puan, setelah saya buat sharing lebih kurang 200 kali ni, ramai yang masa kumpul duit untuk tebus, duit tu hanya habis bayar upah. Tetapi setelah belajar kumpul emas, ya, emas jadi banyak di tangan, boleh gunakan kaedah tukar tempat. Ya, melalui mesin keluarkan gold bar atau dinar. Boleh keluarkan gold bar ataupun dinar nominal. Dua-dua boleh. Jadi tuan-puan, bila dah ada di akaun gap ni, tuan-puan mungkin tertanya-tanya, saya nak keluarkan emas yang kecil-kecil ataupun emas yang besar-besar. Ya, ramai yang ambil kesempatan, dia kumpul-kumpul, ya, duit, lepas tu dia beli terus, dia keluar terus 100 gram. Tuan-puan bayangkan 100 gram ni hanya seketul, tak ada gram-gram lain. Contoh nak guna 10,000. Nak guna 10,000 je. Takkan nak pergi jual 100 gram. Dapat sampai 50,000 kan? Ataupun takkan nak aranukan 100 gram ni, nak guna 10,000 je. Ya tuan-puan, jadi nak keluarkan emas pun ikut matlamat tuan-puan masing-masing. Jangan keluarkan semua yang besar-besar. Nanti nak guna duit, takkanlah nak jual yang besar semua tu, ya. Rohaya Nordin, kalau dah ada akaun, boleh tambah akaun kedua? Tak ada, satu akaun hanya untuk satu nama sahaja. Tapi Puan Rahaya mungkin boleh consider untuk daftarkan akaun anak ataupun suami lah. Jadi tuan-puan, matlamat untuk keluarkan emas daripada akaun gap ni ada dua. Satu, jika tuan-puan matlamat untuk jual balik. Contoh nak pergi haji, 50 gram nak jual balik. Tuan-puan boleh keluarkan seketul 50 gram. Sebab upah dia hanya RM40. Murah. Ya, upah lebih murah. Tuan-puan tengok sini. Nak keluarkan 1 gram, upah dia RM15. Nak keluarkan 15 gram,
nak keluarkan 5 gram RM15 juga. Nak keluarkan 10 gram upah RM15. Nak keluarkan 20 gram RM20. 50 gram RM40. Kalau kita ikut pada kadar upah, of course lah tuan-puan akan kata, kalau saya keluarkan 1 gram RM15. Kalau saya keluarkan 10 keping 1 gram, saya kena bayar RM150. Kalau macam tu, baik saya keluarkan seketul 10 gram RM15 je. Kan? Ramai yang fikir macam tu. Nak keluarkan gram yang besar terus supaya dapat jimat upah. Tetapi tuan-puan, sebenarnya sebelum keluarkan emas tu, tuan-puan kena ada matlamat. Kenapa aku nak keluarkan emas ni? Adakah aku nak keluarkan emas ni 50 gram untuk dana haji, nanti aku pergi jual je balik? Yes, kalau nak keluarkan untuk dana haji 50 gram seketul dengan matlamat nak jual balik, boleh keluarkan gram yang besar. Ya, upah tu cost premium, betul? Kalau nak buat rumah, katalah nak bayar down payment rumah 100 gram, nak jual, yes, boleh keluarkan 100 gram yang besar sebab upah dia murah. RM70 je berbanding nak keluarkan 100 keping 1 gram kan? Okey, jadi gram yang besar ni jimat upah. Jimat upah boleh jual balik. Tapi tuan-puan, daripada perkongsian Dr. Zaharuddin, ini saya dengar kan Ustaz Zaharuddin berkongsi. Dia kata kalau nak beli emas, tolong jangan beli emas besar-besar. Apa maksud dia? Janganlah beli 100 gram terus. Belilah 10 gram, 10 keping. Sebab apa? Kita tak tahu. Dalam kita duk kumpul untuk beli rumah, tiba-tiba ada kecemasan, perlukan RM5,000. Kan? Kita ada seketul je 100 gram ni. Takkanlah kita nak jual seketul 100 gram ni, ataupun takkanlah kita nak pergi Arahnu seketul 100 gram ni. Kan sebab itu kena ada yang kecil-kecil. Betul Puan Ida Aziz. Kalau belum tahu tentang simpanan emas, nak belajar menyimpan emas, pergi ke bio saya, daftar akaun percuma dan simpan dulu. Ini ialah emas ya, semua ni emas. Emas adalah duit. Duit bukan emas, emas duit. Macam mana tu? Kalau nak beli emas, pastikan kena guna duit, dan emas ni ialah simpanan jangka masa panjang. Jadi, tuan-puan, kalau nak keluarkan 100 gram, contoh, RM70 upah dia. Kalau nak keluarkan 10 gram, 5 ketul. 10 gram, 5 ketul. Berapa dia 5 ketul? 10 gram, 5 ketul. 50 gram kan? 50 gram. Masya Allah. 15, 10, 150. 150. 10 gram, 10 ketul, 150 gram upah dia. Tapi kalau keluarkan 100 gram seketul, 70 gram je. Jadi ramai yang nak keluarkan gram besar, kononnya jimat pada upah. Tapi sebenarnya tuan-puan nak cairkan susah. Maksudnya, kalau tuan-puan nak guna RM5,000, takkanlah nak pergi jual 100 gram. Saya baru lepas gadai emas di bank 30k, struggle saya fikir macam mana nak tebus. Puan Ida masuk ke live yang betul. Tahniah. Ya, Puan Ida mungkin struggle nak fikir macam mana nak tebus. Jadi Allah jumpakan Puan Ida dengan live saya. Berapa ramai dah memang join live saya ni untuk belajar cara tebus. Betul ke betul sangat? Kalau betul, komen betul. Saya dah ke 216 kali dah buat live ni. Okey? Jadi, kalau tuan-puan kata nak fungsikan emas dengan nak Arahnu. Ya, tuan-puan nak Arahnu, paling bagus adalah Arahnu barang yang kecil-kecil. Supaya senang nak tebus balik. Itu kalau dah masuk live saya, memang orang akan ranu barang yang kecil-kecil. Tapi kalau sebelum ni belum masuk live saya jumpa ramai yang masukkan gram yang besar-besar, pergi Arahnu, sekarang pening kepala, termenung macam mana nak tebus balik. Tak boleh nak tebus balik. Kumpul duit, tak dapat pun nak tebus balik. Betul ke betul sangat? Ya, jadi kalau tuan-puan ada macam niat untuk Arahnu, ya Puan Ida, inilah masalah sejagat. Gram yang besar. Bukan Puan Ida bukan Puan Ida seorang. Ramai yang sebelum ni masukkan gram yang besar. Kejap lagi saya tunjukkan juga yang mana yang masuk gram besar, apa yang patutnya buat. Jadi, kalau tuan-puan pergi Arahnu 50 gram seketul, tak ada 50 gram saya tunjuk 100 gram. 50 gram seketul dapat pinjaman dalam 20,000, 21,000. Nak tebus balik tu bukan mudah nak kumpul duit 21,000. Kumpul duit, lepas tu terbelanja. Kumpul duit tiba-tiba hari raya. Kumpul duit tiba anak masuk sekolah. Duit yang sama itulah yang akan tuan-puan korek balik. Last tuan-puan akan end up bayar upah saja setiap 6 bulan. Betul ke betul sangat? Betul sangat? Biasa jawab. Betul sangat. Sebab ramai. Memang ramai. Ya, jadi tuan-puan kena pilih untuk masukkan Arahnu gram yang kecil-kecil.
Contoh 5 gram, 1 gram, 1 dinar supaya tuan-puan boleh plan untuk tebus setiap sebulan ataupun setiap 2 bulan nak tebus balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nosha. Saya nak tanya, mana yang lebih baik, jual cincin ke pajak? Nosha, saya nak tanya, Nosha ada pendapatan bulanan yang boleh tebus balik cincin tu? Cincin tu berapa gram? Itu kena tahu. Berapa gram, berapa bulan ada pendapatan bulanan yang boleh digunakan untuk tebus balik. Kalau rasa tak ada pendapatan, tak ada ilmu nak tebus balik, jual je cincin tu. Jual je cincin, nanti dah settle semua, dah ada duit beli baru. Ya, nak jual kat mana? Boleh pergi jual ke Public Gold, jual pada harga yang tinggi, pergi ke bio saya. Tapi katakanlah sayang cincin tu. Cincin ni ialah cincin pernikahan, ya, memori bersama, sayang nak jual, boleh Arahnu, tapi pastikan Arahnu dengan ilmu tebus secepat mungkin. Sis B, saya lebih suka beli 5 gram atau 10 gram untuk letak Arahnu. Tak semua bank boleh terima. Ya betul Sis B, bank rakyat tak terima, tapi banyak juga tempat yang terima 1 gram. Contoh koperasi, saya letak di Koponas, Koputra, KPDRM, semua terima 1 gram. Okey? Jadi ini perbezaannya tuan-puan. Kalau tuan-puan rasa nak jual balik emas, keluarkan gram besar, tak salah tuan-puan. Tapi mesti ada matlamat. Kenapa nak simpan emas tu? Kenapa nak keluarkan emas tu? Kalau rasa nak buat Arahnu, keluarkan emas supaya tuan-puan mudah tebus balik. Waalaikumsalam Raihana. Sambil tu tuan-puan boleh tap-tap di skrin, boleh share live ni kepada kawan-kawan. Tuan-puan yang pertama kali join live saya boleh follow ya. Saya dah 216 kali dah buat live tuan-puan. Alhamdulillah dah ramai bantu orang simpan emas dan juga bantu juga selesaikan masalah, dapat idea macam mana nak tebus balik emas di Arahnu. Kejap lagi saya tunjukkan yang memang ada satu kes yang memang saya tak boleh nak buat apa. Saya cakap memang ini kes ni tak boleh buat apa sebab dia guna teknik 20-80. Sebab tu tuan-puan bahaya sangat kalau terkena dengan teknik-teknik macam ni. Betul, Cik Hairun suka beli 1 gram, 5 gram, mudah untuk faraid anak-anak. Alhamdulillah, memang betul. Itu caranya juga. Supaya yang kecil-kecil ni mudah kita bahagikan. Okay, tapi kalau lagi bagus Cik Hairun, bukakan akaun untuk anak-anak ni. Saya sendiri ada akaun untuk 4 orang anak saya, yang mana setiap anak tu saya buat potongan gaji RM200 sebulan dan saya linkkan akaun anak-anak dengan saya ni. Jadi saya boleh tengok berapa dah simpanan untuk anak-anak. Jadi contoh anak sulung saya ni dah ada 75 gram dah, Alhamdulillah. Jika saya meninggal, ya, akaun ini hak anak-anak, tak perlu difaraidkan. Memang saya buat untuk 4 orang anak saya, setiap orang satu akaun, macam tabung haji juga. Supaya walaupun atas nama saya dan anak saya, tapi akaun ni jika saya meninggal, emas ini tidak perlu difaraid, emas ini adalah hak anak saya. Saya buat untuk keempat-empat anak saya. Jadi hanya emas yang saya simpan lah ni saya perlu faraid. Okey? Jadi kalau puan-puan, tuan-tuan ada anak, sediakan simpanan untuk anak-anak. Semua simpanan anak-anak letak atas nama sendiri, nama anak-anak sendiri. Ya, sebab kita tak tahu kita punya umur ni sampai bila. Ya, kalau kita meninggal, kalau kita letak semua dalam satu akaun kita kata 80 punya untuk anak, yang ni untuk anak pertama, yang ni untuk anak kedua, tapi sebab emas tu atas nama kita, kita perlu faraid. Nanti orang akan faraid pun. Ya, sebab semua atas nama kita. Jadi buat siap-siap untuk anak-anak. Supaya kita tak risau meninggal, itu semua akaun anak. Tabung haji pun sama ya. Jadi tuan-puan, matlamat untuk simpan emas ni kita ada banyak matlamat. Tuan-puan, ada yang nak pergi haji. Ada yang nak beli rumah, nak buat rumah. Ada yang beli tanah buat rumah sendiri. Ada yang bekerja kemudian nak bersara. Ada anak nak kahwin ataupun diri sendiri nak kahwin, nak beli kereta, nak langsaikan hutang PTPTN. Dalam short term pula, ada yang nak pergi travel Indonesia ke, nak renovate rumah, nak beli komputer untuk anak. Annual commitment pula, road tax, insurans, korban, anak sekolah, anak masuk universiti, insurans, yuran tadika. Semua ini perlukan duit tuan-puan. Kadang-kadang kita tak listkan kita punya matlamat dan kita tak listkan kita punya komitmen. Dapat gaji tiba-tiba habis macam tu je, tak pernah simpan, semuanya habis dekat komitmen. Tuan-puan bayangkan kalau setiap komitmen ni tuan-puan boleh simpan emas untuk selesaikan komitmen ni. Ida Aziz sekejap ya.
Macam mana nak selesaikan surat pajak 40K? Sekejap. Surat pajak belum lagi masuk. Ya. Jadi contoh nak pergi haji dalam 40,000 mungkin perlukan 50 gram. Simpan 50 gram untuk haji. Nak beli rumah down payment 100 gram. Ya, nak beli tanah 100 gram. Dana persaraan. Jadi setiap long term punya matlamat ni, tuan-puan sediakan emas. Ya. Okey, road tax insurance. Tuan-puan boleh sediakan 3 gram, korban 2 gram setiap tahun. 3 gram ni tuan-puan akan recycle emas yang sama untuk komitmen road tax insurance. Belajar masuk Arahnu, dapat duit, selesaikan road tax insurance dan belajar tebus balik. Ya, jangan fokus kepada nak overlap saja. Belajar tebus balik. Ya. Saya memang takkan galakkan ya anak-anak murid saya buat overlap. Sebab kalau tak perlu, kecuali lah dia baru jumpa live saya dan memang terpaksa buat overlap sebab nak panjangkan tempoh untuk nak tebus emas tu. Itu terpaksa. Tapi kalau pergi masuk emas kecil-kecil, 1 gram, ni bayar insurans, bayar road tax, belajar tebus balik. Okey? Emas tu gadai ke jual? Terpulang di Hilman Homestay. Nak jual pun boleh, nak gadai pun boleh, asalkan kita ada ilmu. Okey? Jadi ini saya skip. Saya pergi mana kejap. Jadi emas yang tuan-puan selalunya pergi gadai emas apa? Kita ada emas 916, emas 999. Emas 916 ni emas hiasan wanita. Cincin, gelang, rantai. Yang tuan-puan beli tu, ya, yang masa kahwin tu, ada kan gelang, rantai. Ada setengah rantai sampai mencecah 40 gram. Ada saya jumpa seorang wanita yang kongsi dengan saya surat pajak dia kat Bank Muamalat, rantai, leher. Mak dia punya 243 gram, tuan-puan. Bayangkan rantai leher 243 gram. Masya Allah. Saya tak tahu dia beli tahun bila tu. Tapi masuk Arahnu, tak dapat nak tebus balik. Tengah struggle. Ada tuan-puan. Saya jumpa banyak kes. Okey, bila emas 916 ni, tuan-puan memanglah beli pada harga yang lebih murah. Tetapi upah emas 916 ni sangat tinggi. Dan jika tuan-puan pergi Arahnu emas 916 ni, harga pajak dia rendah. Ya. Dan seringkali emas 916 ni, ramai yang kongsi dengan saya, kadang-kadang dia masuk Arahnu, emas ni di downgrade jadi 850. Siapa yang pernah jadi macam ni? Emas beli 916 tapi pergi Arahnu, dia kata tak dapat nak detect 916, jadi dia terima tapi downgrade jadi 850, nilai pinjaman pun berkurang sebab dapat harga pajak 850. Akasyah, kalau ada 2 cash 20K, ada loan baki 20K, apa strategi loan settle? Emas pun dapat, tak pasti logik ke soalan ni. Okey, Akasyah, baki loan 20K, kalau saya, bayar je loan tu 20K. Kemudian nanti loan dah habis, duit yang duk bayar loan tiap-tiap bulan tu, buat beli emas. Itu satu cara. Ada juga orang guna duit 20K tu beli emas. Lepas tu Arahnu kan untuk settlekan loan. Duit bulanan, guna untuk tebus emas tu satu-satu. Boleh juga. Yang penting kena ada ilmu. Tapi kalau belum ada ilmu, ya, tentang Arahnu, belajar dulu. Lepas tu boleh tengok yang mana yang rasa sesuai dengan jiwa. Ya. Okey. Jadi emas 999 kita ada gold bar dan dinar. Gold bar dan dinar ni ada 1 gram, ada dinar, 1 dinar dan lain-lain. Dan tuan-puan, emas gold bar dan dinar ni, dia punya gram ni fix. Maknanya kalau dia 1 gram lah. Kalau dia 1 dinar 4.25 gram. Jadi mudah untuk kita urus untuk tebus balik dengan strategi yang betul. Ya. Dan bila tuan-puan pergi Arahnu emas 999 ni, harga pajak yang tuan-puan dapat adalah lebih tinggi. Dan waktu tuan-puan beli emas 999 ni, upah dia rendah. Harga pajak tinggi, jadi pinjaman pun akan jadi lebih tinggi. Ya, tebus pun kita boleh buat strategi untuk tebus satu-satu ataupun sikit-sikit. Sebab gram dia, kita boleh masukkan ikut kemampuan kita untuk tebus balik. Ya. Jadi kalau tuan-puan ada impian untuk bayar hutang, nak pergi haji, nak makan angin, tuan-puan, sekarang tuan-puan boleh mula simpan dalam bentuk emas. Dulu simpan dalam bentuk duit, sekarang ubah simpan dalam bentuk emas dan belajar Arahnu. Ya. Jadi
masuk ke topik Arahnu ni, sikit-sikit lah kita masuk. Tak bolehlah terus saya pergi untuk tebus. Yang menonton ni mungkin pun tak pernah masuk Arahnu. Boleh saya tahu siapa di sini belum pernah masuk Arahnu? Komen 1. Jadi ada pelbagai penonton. Ada yang pernah masuk, ada yang tersekat, ada yang tak pernah masuk kan. Tengok Maira tak pernah masuk Arahnu. Has tak pernah masuk Arahnu. Kalau saya pergi terus tebus, diorang ni akan terkesima dan terpiga-piga. Apa yang saya tengah cakap sekarang ni? Betul ke betul sangat? Ya? Jadi Arahnu ni apa tuan-puan? Arahnu ni adalah cara untuk fungsikan emas, dapat pinjaman tapi kita cagarkan emas. Dia tanya, kalau 1 gram boleh Arahnu kan? Bank ambil. Ada bank ambil. Bank rakyat tak ambil Bank muamalat ambil. Des boleh tengok koperasi. Koperasi ambil 1 gram. Nurul kata, Assalamualaikum puan, kalau dah kena lelong, betul ke nama masuk Sikrisitos blacklist? Nurul, kalau terlelong pada harga rendah. Dulu Nurul pergi pajak Arahnu buat pinjaman harga tinggi. Contoh 700. Lepas tu emas Nurul terlelong pada harga 500. Maknanya terlelong pada harga rendah tak dapat cover kos pinjaman dan kos upah. Negatif. Ada perbezaan. Jadi Nurul sama ada kena bayar balik ke bank tau, sebab Nurul berhutang dengan bank. Kalau Nurul tak bayar balik ke bank, memang akan masuk Sikris dan Sitos, boleh diisytiharkan muflis. Jadi hati-hati. Arahnu ni kena hati-hati. Jadi macam mana cara nak simpan emas cara ni? Puan Ida pergi ke bio saya sekarang. Klik link di bio, daftar akaun percuma sahaja. Okey. HQ. Betul, 2 tahun lepas saya pergi umrah guna emas yang ada, lepas berapa bulan saya mampu tebus. Masya Allah, tahniah HQ Zahirah, kita ada testimoni yang mana pergi Arahnu emas untuk buat umrah, balik tebus balik. Sebab tu saya kata bila ada ilmu, benda ni mudah tuan-puan. Ada koperasi charge takaful, macam mana tu pun? Jangan pergi koperasi yang charge takaful. Saya personally, saya pergi Koponas, Koputra, KPDRM. Tapi saya berada di Putrajaya, itu yang paling dekat. Saya dapat panggilan haji tahun depan, simpanan JB ada 20 gram. Kalau pajak boleh. Nadia, kalau nak pergi haji, Nadia dah simpan emas ni memang untuk pergi haji kan? Jadi, saya sarankan jual. Saya sarankan jual. Kalau nak pergi umrah, yes, kita boleh balik. Kita boleh tebus. Tapi haji ni memang kita dah simpan emas untuk pergi haji. Jual je. Lepas dah Koputra tak ada takaful. Saya buat Koputra tak ada takaful. Ida Adis, lepas daftar buat apa? Lepas daftar, mulakan simpanan Puan Ida. Kejap lagi saya ajar cara tebus. Mulakan simpanan serendah RM100. Nanti saya akan hubungi Puan Ida Pergi daftar dulu. Kalau yang nak isi beg bawah tu pun boleh. Tapi saya akan kontak siapa yang daftar dululah. Waalaikumsalam bonda cantik. Jadi syarat Arahnu ni tuan-puan, mesti ada banyak emas. Kalau setakat seketul sahaja, kena jual. Terpulang Puan Nadia. Kalau setakat seketul je gelang tangan, itu je emas yang ada. Nak guna duit, nak pergi Arahnu yang seketul tu, tolong jangan buat. Tolong jangan buat. Sebab ada kemungkinan emas tuan-puan takkan dapat ditebus, tuan-puan akan end up bayar upah. Ramai. Mesti ada banyak emas, mesti ada gaji pendapatan untuk tebus balik. Ada masa dan disiplin, dan yang paling penting ada ilmu. Tuan-puan, kes-kes yang saya terima, emas dah terlelong. Dah bayar upah, katalah bayar upah 3 kali dah 18 bulan. Lepas tu tak dapat tebus, tukar surat. Nilai semula. Emas bertahun-tahun dekat Arahnu, ramai. Semua ini sebab apa tuan-puan? Bukan sebab tak ada duit, tapi sebab tak ada ilmu. Betul ke betul sangat? Sebab tak ada ilmu, tuan-puan asyik kumpul duit, bayar upah. Kalau kita gadai harga tinggi tapi harga emas sekarang murah, saya nak tebus tak usah tebus. Kenapa tak usah tebus? Tak usah tebus, nanti berhutang pula dengan bank bila terlelong emas tu. Jadi tuan-puan, bukan emas yang membuatkan tuan-puan kaya sebenarnya, tetapi ilmu. Tuan-puan, jika tak ada ilmu masuk Arahnu, ini adalah satu perangkap. Sebab itu, saya dah 200 kali buat live. Berapa ramai yang masih lagi tersekat dengan Arahnu. Betul, saya cakap. Ada yang masuk 4 gram pun tak tahu nak tebus balik macam mana. 4 gram. Itu baru 4 gram. Belum lagi ada yang masuk 200 gram, 100 gram. Sebab itu tuan-puan, kena cari jalan untuk tebus balik emas tuan-puan.
Okey, saya tunjukkan satu testimoni. Puan ni 40 kali masuk live saya, tuan-puan. Seorang penyimpan emas yang tegar, masuk live saya 40 kali. Sebelum ni beliau takut nak buat Arahnu. Sebab banyak nak daftar pergi ke bio tu. Ya. Saya punya 30 harap dapat kerbus, insya-Allah. Okey, sekejap. Pasal harga rendah sekejap ya. Saya nak tunjuk testimoni dulu. Ya, tak pernah buat Arahnu tapi ada emas yang banyak. Kiranya dia menyimpan emas setiap bulan. Bila masuk live saya belajar 40 kali, dia belajar cara nak tebus dulu. Bukan cara nak masuk. Nak masuk Arahnu, semua orang boleh masuk Arahnu, tuan-puan. Tapi nak tebus emas daripada Arahnu, tak semua orang tahu. Betul ke betul sangat? Sebab itu kebanyakan yang menonton ni semua dah pandai masuk Arahnu, betul tak? Masuk je, dapat duit, nanti fikir macam mana nak tebus. Nak fikir punya fikir, tengok-tengok, dah 6 bulan. Dah kena bayar upah. Sekejapnya masa berlalu. Duit tak ada. Ramai sangat. Betul. Jadi, puan ni sebenarnya dia belajar dulu cara nak tebus. Bila tahu cara nak tebus, dia masukkan item yang sesuai untuk dia tebus setiap bulan. Jom kita tengok. Jadi, puan ni masukkan 1 gram sebanyak 20 keping. 10 gram sebanyak 1 keping, 30 gram untuk settle loan kereta anak. Lepas tu loan dia pun settle. Macam mana nak tebus emas ni? Ya, beliau kan duit loan nak bayar tiap-tiap bulan tu. Sekarang dah tak perlu bayar loan kan? Sekarang beliau gunakan duit loan tu untuk tebus emas setiap bulan. Jadi maksudnya, saya tanya berapa puan ada? Dia ada dalam 500 ke 600 ringgit untuk bayar loan setiap bulan. Jadi 500 ke 600 ringgit ni sesuai untuk tebus 1 gram. Sebab itu beliau masukkan 1 gram 20 keping. Masuk Arahnu 1 gram sebanyak 20 keping. Setiap bulan beliau akan tebus item ni satu-satu guna duit yang duk bayar loan kereta. Faham tak tuan-puan? Puan ni tak masukkan, dia ada 20 gram, 30 gram kan. Dia tak masukkan 20 gram seketul. Sebab apa? 20 gram seketul ni nak tebus susah. Dia kumpul duit, katalah 600 setiap bulan. Kononnya nak kumpul, nak tebus 20 gram ni. Selama mana dia duk kumpul duit, upah berjalan. Upah tetap berjalan. Dan mungkin selama mana dia duk kumpul duit, tiba-tiba duit yang dia kumpul tu ada emergency lain nak guna. Dah kepaksa guna duit yang sama. Ya Ira, bukan lebih baik beli 1 gram. Lebih baik beli gram yang mudah dikeluarkan berdasarkan bajet masing-masing. Kalau puan ni bajet dia 600 sebulan, jadi 1 gram. Ada setengah orang bajet dalam 3,000 sebulan. Jadi dia boleh kumpul 1 dinar. Boleh faham? Tapi masa nak queue tu tahan nak layan Arahnu tu. Pergi ke koperasi. Koperasi terima 1 gram. Rugi tak puan tebus 1 gram setiap bulan, harga turun dari harga kita masuk tu sama je. Kalau dah ada 500 ke 600 ringgit, memang nak guna untuk tebus je. Setiap kali kita tebus, ya, emas yang ditinggalkan akan dinilai semula pada harga baru, pinjaman berkurang, upah pun akan berkurang. Dah ada duit, tebus je. Ya. Jadi tuan-puan, sebenarnya yang membezakan orang boleh tebus emas dengan orang yang tak boleh tebus emas adalah ilmu. Ilmu tuan-puan. Ya. Ilmu, masa, disiplin. Dan emas mesti ada banyak di tangan. Aduh, saya terhantar 24 gram. Pensar nak tebus nanti. Saya dapat tebus 1 pun. Tapi saya dapat tebus 1.5K sebulan. 24 gram tu seketul betul. 1.5K bila kumpul ataupun bayar ansuran setiap bulan kepada bank, ia tidak akan mengurangkan nilai pinjaman ataupun nilai upah pun. Okey, kes ni faham ya tuan-puan? Jadi tuan-puan kena faham. Nak masuk Arahnu, pastikan masuk item yang mudah ditebus balik. Mudah ditebus balik setiap bulan. Kalau dah termasuk benda besar, nak buat macam mana? Kejap lagi kita bincangkan. Macam mana? Ada cara dia. Okey? Jadi, ini apa? Tuan-puan, ini kes saya dapat baru semalam. Saya kata, maaf saya tak tahu nak buat macam mana. Mangsa 20-80. Sebab itu tuan-puan, 461 mata yang memandang, saya nak pesan kat tuan-puan. Kalau sesuatu skim itu mencurigakan, menjanjikan bulan bintang, tolong jangan masuk. Tolong lari jauh-jauh. Ya? Apa skim 20-80 ni? Dia kata, puan saya tersekat di Arahnu.
pergi Arahnu pada bulan 1 ke bulan 2. Tapi masa harga tinggi lah. Kata bulan 2 lah kan. Ada gold bar 100 gram, 50 gram, 20 gram, 80 gram. Tuan-puan, banyak ke banyak sangat ni? 170, 250 lah kiranya. Okey. Masuk emas ni semua ke Arahnu pada harga tinggi. Satu emas pun tak ada kat tangan. Okey. Lepas tu, saya cakap kalau macam ni nak pusing pun tak dapat. Last choice memang bayar upah. Apa lagi kerja. Kalau 6 bulan tak naik, macam mana upah dekat 10,000 tuan-puan? Ada ke duit nak bayar upah? Tak ada juga. Kalau biar terlelong, dia kata boleh tak saya biar terlelong dan bayar ansuran baki. Nak biar terlelong, nak bayar baki. Ini orang yang tak faham tuan-puan. Nak biar terlelong, lepas tu nak bayar baki ansuran. Dia kira hutang kan. Kalau terlelong nanti kena bayar kat bank pinjaman terlebih. Pinjam tu banyak juga. Jual produk pajak pun ada shortfall. Nak jual tak boleh, nak biar terlelong pun mesti ada baki nak kena bayar. Dia kata itulah semua jalan dah tak selamat. Menyesal tak sudah salah langkah. Untung tak dapat, rugi pula. Ini kisah benar tau tuan-puan. Lepas tu saya tanya, itulah macam mana dulu tu boleh masuk barang ni, ikut siapa? Ikut orang yang terjebak 80-20. Tuan-puan, siapa yang ikut skim ni sekarang memang sangat-sangat merana. Masuk skim ni, yang GB tu bukan barang saya penuh, cuma keluar modal 20%. Ya, saya faham teknik ni. Ya, habis bila teknik ni 20% bayar ke orang tu. Orang tu bagi emas. Emas pergi pajak. 80% daripada hasil pajak bagi ke orang yang sama. Duit habis. Dapat surat dan dapat hutang, emas bukan dapat pun tuan-puan. Emas kena tebus. Macam mana nak tebus sekarang? Harga rendah. Nak tebus bahagian pun tak boleh. Nak kata scam tu lah sebab emas tu hak kita kalau dapat tebus. Ini ayat dia. Kalau dapat tebus. Sekarang ni dapat tebus ke tak? Tak. Ramai yang join macam tu dan pening sekarang. Dan tengok. Okey. Kalau saya cakap baiklah beli emas guna duit sendiri, kumpul sampai 100 gram dalam gap. Ini bayar 20%. Buat Arahnu 80%, orang tu juga yang dapat, kita dapat hutang, bukan dapat tebus. Itulah sebab duk nampak OL, tu dah tak nampak hutang. OL pun macam ilmu sesat saya rasa. Tuan-puan, waktu teknik ni tuan-puan tahu tak? Orang itu menjanjikan, masuk je 100 gram, nanti kau overlap, dapat duit. Tuan-puan, overlap hanya akan berlaku jika dapat duit, jika harga tinggi. Sekarang harga rendah, nak biar terlelong pun kena bayar, nak jual surat pajak pun kena bayar shortfall negatif. Sebab itu tuan-puan, tolong. Ini mangsa Lepas ini, apa saja teknik-teknik yang mengelirukan, yang menjanjikan bulan bintang, tolong jangan masuk. Lebih baiklah tuan-puan, pergi daftar akaun percuma kat bio saya tu, simpan emas sikit-sikit dalam akaun emas gap dengan duit sendiri, kumpul sampai 100 gram, keluarkan 100 gram macam ni. Ini kisah benar tuan-puan. Jadi saya kata maaf tuan, saya tak dapat nak bantu. Sebab apa? Emas kat tangan langsung, tak ada duit, tak ada. Biar terlelong pun nanti kena top up. Maknanya dia rugi 2 kali tuan-puan. Pertama, rugi. Dah pergi bayar 20% dekat penjual. Pergi Arahnu, 80% pun dapat kat penjual. Kedua, rugi. Kalau biar terlelong, kena keluarkan duit untuk bayar shortfall ataupun lebihan pinjaman. Bukan dia pinjam. Orang yang dia pinjam tadi. Orang yang tadi dah happy-happy dah dapat duit. Happy-happy dah dapat duit. Sebab itu tuan-puan, lepas ni ada apa saja teknik, ada apa saja scammer, sekarang dia tak kata scammer lah, dia kata teknik untuk gandakan emas dan lain-lain. Tolong jangan percaya. Pernah masukkan emas 40 gram buat 2 bil, bila nak keluarkan jenuh, dah ada ilmu ni, faham. Alhamdulillah, terima kasih Pacat Terbang. So 100 gram berapa RM hari ni? Kalau nak cakap pasal 100 gram lebih kurang 56,000. Tuan-puan, tak semua orang ada 56,000.
Tak semua orang ada 56,000. Jadi apa yang kita buat, apa yang saya buat juga ialah saya menabung sikit-sikit. Menabung sikit-sikit dalam account gap ni. Contoh saya menabung hari ni 200, ya. 200. Dapatlah 0.34, menabung lagi sampailah dapat 100 gram, saya keluarlah 100 gram. Tuan-puan, ada penyimpan emas saya, dia konsisten, dia cakap nak menabung 1 gram sebulan. Tapi tuan-puan, patutnya bila menabung 1 gram sebulan, dalam 12 bulan dia ada 12 gram kan. Tapi yang magicnya, dia menabung. Dalam masa 12 bulan, dia boleh dapat 100 gram. Ni seorang cikgu. 12 bulan boleh dapat, kenapa ni padam? 12 bulan boleh dapat 100 gram. Jadi tuan-puan, simpan emas ni tak sama dengan simpan duit. Kalau kita simpan duit, seringkali duit tu akan terbelanja. Tapi kalau kita simpan emas, insya-Allah simpanan tuan-puan lebih cepat bertambah. Jadi siapa yang daftar dengan saya akan dapat berada dalam grup khas. Ya, kat sana lah dia pun berkongsi harga rendah, simpan emas yang dah dapat dan lain-lain. Ya, kejap. Sis B, duit OL patutnya beli emas. Yes, Sis B. Masuk pada bulan 2. Lepas bulan 2 jatuh, bulan 3 jatuh, bulan 4 jatuh, 5, 6 terus jatuh. Bila masanya nak OL? Tak boleh nak OL pun. Tak boleh nak OL pun. Assalamualaikum Iqra'. Waalaikumsalam Iqra'. Puan, kalau kita pusing 11 piece, 5 gram kita buat 2 surat, nanti susah tak nak tebus 5 gram? Saya tak tahu kemampuan Iqra'. Iqra' je yang tahu kemampuan sendiri. Ya, kalau rasa boleh tebus setiap bulan 5 gram, teruskan. Sis B, tak sempat nak buat. Betul. Betul ex-boss. Tak sempat nak buat OL lagi, emas turun kan. Sekarang ni jenuh nak kena kumpul duit bayar upah. Maaf puan, kenapa Arahnu ni tak nak ambil gold bar ya? Arahnu mana Cik Pacat? Semua ambil je. Kalau emas tengah rendah, masih tak cukup nak bayar pinjaman kat Arahnu. Ya? Dah tak boleh OL dah. Kesian. Jadi saya nak pesanlah kepada tuan-puan. Lepas ni harga emas mungkin akan naik. Akan datang lagi lah scammer-scammer untuk beli emas teknik 20-80. Ajar cara overlap dapat duit. Tolong tuan-puan. Nak buat dengan ilmu. Ya, buat dengan ilmu. Miss Anne, Arahnu KKPP tak ambil. Ya. Jadi cari Arahnu lain. Banyak Arahnu yang ambil. Siapa lagi yang ada sini tadi yang tersekat di Arahnu tu? Okey. Okey. Bulan 3 hari tu saya OL. Okey lagi. Sekarang memang tak ingat OL. Nak usaha tebus. Betul? Layang-layang. Saya tak pastilah sebab bila kita buat teknik 20, dia pergi buat teknik 20-80 tu, dia bukan paksaan tau. Dia sendiri yang mengeluarkan duit dia. Dan nama surat Arahnu tu atas nama mangsa ni. Bukan atas nama orang yang jual. Sebab itu nak report polis pun tak pasti boleh selesai ke tak. Ya, suka sama suka. Dia tak boleh nak buat macam mana. Bukan dia paksa pun. Kan? Jadi kita ni kena ada ilmu tuan-puan. Ya, tolonglah. Tolong ada ilmu untuk beli emas, dapat emas, kumpul emas, simpan sendiri. Tolong jangan bagi barang kemas kita ke orang untuk Arahnu. Tolong jangan buat teknik yang macam-macam. Kononnya boleh dapat untung tapi sebenarnya tak logik. Beli emas, dapat emas, simpan sendiri. Harga emas naik, tuan-puan nak jual, silakan jual. Ataupun tuan-puan nak Arahnu, sila belajar Arahnu buat sendiri. Jangan bagi orang pegang emas kita, tuan-puan. Tolong. Sebab kalau orang pegang emas kita tu, kemungkinan untuk tak dapat balik tu tinggi juga sebenarnya. Ya, alright? Okay, jadi tuan-puan, ada seorang klien saya ni pula, first time buat Arahnu. Ada banyak barang. Kalau tuan-puan ada banyak barang, ini lebih mudah tuan-puan sebab senang nak tebus balik satu-satu. Ini kes bulan 4 ya tuan-puan. Ini kes bulan 4 masa harga masih tinggi. Jadi puan ni pergi buat Arahnu pada 5 hari bulan 6 ni sepatutnya dia dah bayar upah yang pertama. Dan yang bagusnya puan ni pergi buat Arahnu, setiap bulan dia bayar ansuran kepada bank. Yang dia buat Arahnu di bank, setiap bulan dia bayar ansuran kepada bank dan ansuran yang terkumpul sudah 2K. Ini pada bulan 4 dia jumpa saya. Lepas tu, pinjaman dia total lebih kurang 11K. Jadi dah 2K tu baki dia lebih kurang 9K lah. Dan saya tengok surat tu. Puan, surat puan ni ada banyak item. Patutnya dengan duit 2,000 tu, sebelum sampai 2,000, puan dah boleh keluarkan item nombor 1 ni. 800 je kan? Puan tak tahu ke boleh tebus satu-satu? Tak tahu.
Dan bank pun, staff bank pun tak pernah bagi tahu. Tuan-puan, kita pergi Arahnu dekat bank ataupun koperasi, ada tak staff yang bagi kelas percuma, buat live, buat meeting percuma untuk cara tebus emas dengan mudah ataupun cara tebus emas dalam masa sebulan? Ada tak? Ataupun dia biar je. Buat Arahnu, sila masuk Arahnu macam ni, lepas tu nanti 6 bulan ini upahnya, lepas 12 bulan sambung ini upah. Dia akan cakap pasal upah. Puan, ini adalah upah 6 bulan. Jika puan bayar upah 6 bulan ni, tempoh akan dilanjutkan kepada 12 bulan, bla 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 bla. Itu je dia explain kat kita. Banyak kali. Dan dia mention upah 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Sebab kita akan fokus, 6 bulan aku akan bayar upah. Aku nak tebus, aku bayar upah banyak ni. Padahal, kita boleh je tebus dalam masa sebulan. Tebus dalam masa 6 bulan, 2 bulan. Kenapa 6 bulan? Tak pernah bank tak pernah bagi cara untuk tebus emas dengan cepat. Lagi lama tuan-puan letak emas di bank, lagi kerap tuan-puan bayar upah, bank lagi suka sebab itulah sumber pendapatan mereka. Kita boleh gunakan servis yang diberi oleh bank, tapi kita kena bijak tuan-puan. Kita kena bijak. Natrah, saya ada lagi 32K tertunggak, sekarang tengah pening sebab Yapim tukar polisi. Yes, Yapim ni pun lagi bahaya. Tolong tebus semua. Sebabnya Yapim dah tak boleh overlap sekarang. Tak ada. Dia tunggu orang tanya. Kalau orang tak tanya, memanglah tuan-puan akan end up bayar upah. Jadi, apa yang staff bank bagi tahu? Staff cakap, kalau bayar awal kira upah selesai. Maksudnya, kalau dia tak dapat, dia usaha kumpul 11,000. Tak dapat kumpul 11,000, tak dapat tebus by 5 bulan 6. Duit yang 2,000 dikumpul ni akan tolak upah. Co-op suruh tebus. Ya. Sekarang ni, tuan-puan, saya nak bagi tahu lah aku tak tuan-puan. Orang dah tak masuk co-op bank. Orang dah tak masuk Yapim. Orang dah tak masuk Arahnu Express. 3 ni kalau boleh tolong elak. Okay? Jadi, saya minta puan tu call bank dan cakap kat staff bank tu untuk tebus satu item dengan ansuran yang dah ada. Bila tebus satu item ni, 3 item yang tinggal ni akan dinilai semula pada harga baru, pinjaman berkurang, upah pun akan berkurang, dapat 18 bulan iaitu surat baru. Pacak terbang, saya dah hadap co-op bank kan. Tukar polisi macam-macam, betul? Ada sebab-sebab dia. Nanti saya bagi tahu. Kalau sempat saya bagi tahu. Kalau tak sempat, ambil je. Jangan pergi. Okey, bila dia call bank dia boleh cakap. Dia kata, saya nak tebus lah barang saya satu item. Staff the bank ni katakan, puan tambah lagi RM600, puan dah boleh keluarkan 2 item. Tengok. Kalau dia tak tanya, tak ada siapa pun nak explain kat dia. Betul ke betul sangat? Tapi bila dia dah tanya, orang tu cakap tambah 600 dah boleh keluar 2 item. Tapi dia berdapat appointment lah 24. Waktu dia call ni awal bulan. Orang tu bagi appointment 24 bulan 4. Jadi, tuan-puan, jika kita pergi Arahnu dengan ilmu, kita boleh bertanya, kita boleh buat apa yang kita nak, tebus bila-bila masa. Ya, macam tu. Arahnu Exchange tak ambil 1 gram. Bank Rakyat pun tak ambil 1 gram. Zari, cari tempat lain. Okey. Pada 24 bulan 4, saya minta lah puan ni update. Dia kata, puan, saya dapat tebus 3 barang. Patutnya kena tambah 600. Tapi sebab saya dah ada ilmu, saya kumpul duit, saya dapat tebus 3 barang. Jadi dia tebus yang 1.66 gram, 4.3 dengan 5.97. Jadi, bila tebus 3 barang ni, tuan-puan, 1 barang je tinggal. Yang paling besar, 10 gram. Pinjaman pun berkurang daripada 11,000 jadi 5,800. Upah pun berkurang jadi daripada 600 jadi RM312. Dan yang paling penting, surat ni dapat surat baru 18 bulan baru. Ya, suka-suka tukar polisi last minute. Bila nak tebus satu co-op bank, subayang sangat tinggi kalau nak tebus satu. Satu lagi, siapa yang termasuk ke Yapim, tolonglah keluarkan. Buat tukar tempat. Sekarang ni ramai dah memang keluarkan daripada Yapim masuk tempat lain. Apa yang tuan-puan perlu buat, ada emas lain ataupun ada duit, tebus semua daripada Yapim tu. Jangan biar. Tebus semua daripada Yapim, kalau perlu letak tempat lain, cari tempat lain.
Koperasi TNB saya tak ada pengalaman, boleh call tanya. Ya. Tempat mana yang sesuai, Puan, kita ada Bank Muamalat, Bank Islam, Agrobank, Koperasi KPDRM, Koponas, Koputra. Ya, betul. Anda Bank Islam okey, senang buat urusan, semua polisi tak berubah, tak ada. Betul. Ya. Kenapa dengan surat baru? Bila dapat surat baru akan dapat 18 bulan baru tempoh dia. Kalau dapat kecil-kecil pun boleh nak keluarkan kecil-kecil. Okey, saya baru masuk Yapim kurang macam mana kak? Saya baru masuk Yapim kurang macam mana kak? Yapim dah tak boleh overlap. Okey, Yapim dah tak boleh overlap. Kena tebus keluar semua. Okey? Bank Muamalat terima 1 gram. Jadi tuan-puan, sekarang macam mana nak tebus 10 gram ni? Macam mana nak suruh 10 gram ni? Boleh bagi cadangan tak? Puan ni kan ada 10 gram seketul. Macam mana nak tebus 10 gram seketul ni? Jadi selalunya yang orang buat Arano Express, Puan Zura, upah dia 1% atas nilai marhun. Okey. Dan Arano Express tak boleh overlap dalam masa tempoh 6 bulan. Bolehlah bayar sikit-sikit. Tapi kalau bayar sikit-sikit, 6 bulan tak dapat tebus. Yang sikit-sikit itulah akan diambil untuk kos upah. Ya. Sebab itu kena belajar masuk kelas saya. Okey, tuan-puan. Jika bayar ansuran pun boleh. Bayar ansuran bayar sampai RM5,000 untuk tebus 10 gram. Itu cara yang ramai orang buat. Bayar ansuran, tapi bila bayar ansuran 6 bulan tak dapat nak tebus lagi, yang sinilah kena bayar upah. Okey je sebenarnya. Boleh. Tapi kalau tuan-puan ada ilmu, ya, tuan-puan tak payahlah pergi bayar ansuran. Duit yang bayar ansuran tu tuan-puan buat beli emas. 1 gram setiap bulan ataupun guna emas yang ada ni untuk buat kaedah pusing. Apa maksud dia? 10 gram seketul susah kan nak tebus balik sekaligus. Mungkin kata saya akan simpan RM500 setiap bulan. 10 bulan saya dah adalah RM5,000. Saya boleh tebus RM5,000 10 bulan. Tapi yakinkah 10 bulan akan ada RM5,000 ni? Takut-takut setiap bulan simpan RM500, bulan ke-5 tiba-tiba hari raya. Duit sama ni dah juga kita akan tarik untuk belanja. Betul ke betul sangat? Simpan duit, tuan-puan, susah. Susah nak simpan duit. Habis awal lagi. Betul, duit ni senang nak habis. Anak saya dah tukar polisi pada 15 dah boleh overlap. Dah boleh overlap. Tapi upah masih 1% atas nilai marhun ke Cik Syarizal? Maknanya saya dah lama tak masuk Arano Express. Okey. Jadi 500 boleh je. Terima kasih atas info. Kaedah pusing kita buat masa harga rendah. Kita dah pajak harga tinggi, harga rendah buat pusing. Kalau harga tinggi kita boleh tebus satu-satu. Okey. Kalau tuan-puan simpan dalam bentuk duit, betul je. Betul. Tapi tuan-puan, duit ni senang habis. Ramai yang kata nak tebus emas guna duit. Ya, simpan duit. Betul. Tapi ada tiba-tiba berlaku kecemasan, duit ni juga yang diguna. Alright. Jadi, idea saya yang ramai juga, ya, ramai orang tak boleh nak tebus dalam macam betul. Okey. Ada orang cakap, okey, idea saya ialah beli emas, tuan-puan. Beli emas yang lebih kecil supaya dapat buat kaedah pusing. Tapi ramai yang tak setuju. Cakap, kenapa nak beli emas? Nak jual emas lah tu. Nak jual bagi laku emas je dia. Saya bagi idea, tuan-puan. Kalau tuan-puan rasa senang nak kumpul duit, silakan kumpul duit. Tapi berapa ramai yang kontak saya tak boleh nak simpan duit? Saya bagi testimoni Ni kaedah betul ni. Mana ada testimoni? Ini. 35 gram tersekat di Arano. Nak kumpul duit rasanya tak terkumpul. Padahal duit tiap-tiap bulan ada. Yang ni bukannya tiap-tiap bulan ada. Yang ni buat puan ni dia buat kuih. Buat kuih tiap-tiap hari ada order kuih dia. Ada je duit. Tetapi kenapa masih lagi tak terkumpul duit dia untuk tebus Arano? Tuan-puan, kumpul duit ni susah. Susah nak kumpul duit. Sebab duit mudah bocor. Jadi saya cakap, cadangan saya ialah kumpul emas setiap bulan 1 gram. Duit 500 ni tambah sikit lah. Belilah 1 gram setiap bulan selama 10 bulan dah dapat 10 gram.
Apa nak buat dengan surat ni? Setiap 3 bulan tukar surat. Kalau harga tinggi dapat duit overlap kan, dapat 18 bulan baru, duit tu guna beli emas. Kalau pergi overlap pada harga rendah, kena reset surat, kena masukkan duit untuk reset, guna emas ni untuk Arahnu untuk overlap. Jadi bila dah ada 10 gram, 10 keping 1 gram, emas inilah kita masukkan dalam Arahnu. Tebus emas 10 gram. Inilah kaedah pusing. Jadi 10 gram ni akan kembali ke tangan. Ya, 10 gram yang satu-satu tu akan masuk ke dalam Arahnu, kita boleh tebus satu-satu. Ya, Yapim dah tukar banyak sangat polisi. Jadi sebab tu saya bagi siapa yang masuk kat Yapim tu, tolong keluarkan emas tuan-puan daripada Yapim, letak tempat lain. Public Puan Ida, public go dengan public bank tak sama tuan-puan. Ya, public go ni syarikat jual beli emas. Nah, kita ada pembimbing emas daripada public go ni, bank tak ada. Pembimbing emas kalau saya dipilih, kalau tuan-puan pilih saya sebagai dealer tuan-puan, bila-bila masa je tuan-puan boleh tanya saya 24 jam 7 hari seminggu. Doktor harga rendah sesuai kan tebus setiap bulan, saya ada 4 gram sekeping-sekeping. Kalau 4 gram Raihana tebus je, okey je, tambah sikit je. Harga rendah ni kena lebih 10 gram. Kalau tebus, Allahu Akbar, banyaknya kejap Kalau tebus satu item yang upah yang 6 bulan tu tak perlu bayar kan sebab surat baru. Dia ada calculation dia. Kalau kata pergi Arahnu pada harga tinggi, tebus satu item, dia akan tolak. Dia kena cover upah dan juga pinjaman, lebihan pinjaman. Okey, boleh terangkan. Ya, public go ni syarikat, public bank. Terima kasih Puan Marianti. Jadi, kita simpan emas dengan public gold. Yang ada emas. Ni emas-emas ni semua emas public gold. Ini brand dia, public gold. Ya, bukan bank. Okey, maksud sekarang sesuai hantar yang kecil. Yes, betul? Okey. Boleh ya? Sekarang, Puan ni akan buat kaedah kumpul emas. Kumpul emas, dapat 10 gram, terus pergi Arahnu, dapat duit, terus pergi tebus 10 gram yang di Arahnu. Kerana nak tebus 10 gram seketul ni susah. Tapi kalau dah ada 10 keping 1 gram di Arahnu, senang nak tebus satu-satu. Kalau 120 gram, surat di koperasi selalunya, satu surat boleh 10 item. Satu surat 10 item. Ya, kalau ada 20 item, 20 surat. Kalau di bank muamalat selalunya letak satu surat berapa item pun. Tapi kita boleh request nak letakkan asing-asing. Macam saya di bank muamalat, dia tanya saya, Puan nak letak satu surat kan, nak letak surat asing-asing. Kita boleh request. Ya. Tapi bukan dah request satu surat satu item. Kalau 10 item, satu surat satu item, jenuhlah orang nak buat surat. Mungkin satu surat 5 item pun dah okey. Ya, alright. Okey. Satu surat, Puan Umi, ada pro and cons dia kalau satu surat ni. Kalau kita satu surat letak semua item, ada item yang besar, lepas tu pergi Arahnu pada harga 600. Kisahnya kan, kononnya Arahnu pada 600 per gram. Bila kita nak tebus balik harga rendah 580, nak keluarkan 1 gram je. Kita kena cover, ya, kena bayar lebihan pinjaman yang baki yang tinggal tu. Jadi prepare 2-3 surat lah. Kalau banyak, elok asingkan lah bagi saya. Senang kita nak tebus sebahagian. Hari tu saya pergi bawa dalam, saya ada 5 ketul 5 gram lah. Dan saya minta dia buat 3 surat. Ini surat 1, 2, 3. Saya pergi koperasi, Koputra waktu ni. Saya buat 5 gram, 5 ketul. Saya tak masukkan 5 gram ni dalam satu surat. Saya combinekan. Saya ada katalah saya ada 1 gram, 4 ketul ke 3 ketul macam tu. Jadi saya request untuk asing-asingkan supaya jumlah pinjaman setiap surat tu balance. Dia kalau boleh dia nak masukkan je 5 gram ni satu surat. 5 gram satu surat. Senang kan, item yang sama. Tapi saya kata, Puan, saya nak masukkan macam ni. 5 gram untuk setiap surat, yang lain 1 gram 1 gram. Boleh, campur-campur. Kita yang kena tak ada ilmu, kita yang kena request. Kita kena request. Kalau kita tak request, dia boleh letak 5 gram satu surat. 5 gram, 5 gram, 5 gram. Susahlah pula nak tebus nanti. Kan? Jadi kalau kita dapat tebus 1 gram dulu, bulan depan 1 gram sini pula. Bulan depan 1 gram sini pula. Dapat satu, lepas tu dapat 5 gram. Dapat 5 keping. 1 gram. Kan? Ini boleh masuk surat lain. Dapatlah tebus yang ni pula.
Buat itu pusingnya. Apa ni? Syarikat apa? Jika dalam surat campur aduk. Betul Lin. Macam itulah tekniknya campur aduk kan. Kalau satu surat 10 gram, mas 99, macam mana kita nak keluarkan 1 gram? Tak boleh. Sebab tu tadi kisahnya yang ini. Mana? Yang ini kalau 10 gram, tak boleh tebus satu-satu. Sebab itu kisahnya saya suruh kumpul 1 gram supaya dapat tukar tempat. Kalau tak ada gold bar 1 gram, mungkin ada cincin yang kecil-kecil kan. Cincin 1 gram, 2 gram, 3 gram. Yang kecil-kecil yang boleh tebus satu-satu. Masuklah cincin ni dalam Arahnu. Dapat duit tebus dah yang 10 gram tu. Kisahnya kita masuk yang banyak-banyak yang kecil-kecil ni untuk mudahkan kita tebus balik. Boleh faham tak tuan-puan? Kalau saya pajak gold bar 10 gram, saya tebus 2 dinar dan 1 cincin. Kenapa nak pajak yang 10 gram yang besar nak tebus yang kecil? Kita kena fikir strateginya. Kita pusing-pusing sampailah keluar, last keluar semua tu. Kena teknik dan perlukan, Arahnu ni perlukan kesabaran ya tuan-puan. Ada orang yang simpan emas tapi tak sabar, tak payah buat Arahnu. Kalau simpan ada emas, tak sabar dengan Arahnu, malas fikir, tak nak fikir pasal upah, pasal tebus. Tuan-puan, jual je emas ni, tak salah pun. Tak salah nak jual emas ni. Ya, saya tak melarang orang menjual emas. Dan saya tak melarang orang membuat Arahnu. Dua-duanya benda ikut kita punya kelebihan diri sendiri, kemahuan kita, ikut kita punya masa, time, ilmu. Kan? Ya. Tapi tak rugi juga tuan-puan ada ilmu Arahnu ni. Mungkin sekarang tuan-puan tak terbuka hati nak buat Arahnu. Satu masa nanti macam asyik jual je emas ni, asyik jual emas dah banyak hilang. Waktu itulah baru terfikir, kalau lah aku dapat buat Arahnu, boleh tebus balik, kan lebih mudah. Kan tak perlulah beli emas lain pada harga yang lebih tinggi. Betul? Jadi terpulang. Ambil ilmu ni, nak guna ke tak guna, nak buat ke tak buat, itu nanti tuan-puan yang fikir sendiri. Ya, alright. Macam ni cara dia. Jadi, kita kena request untuk dia asingkan surat. Ikut kemampuan kita supaya surat kita balance. Janganlah ada satu surat sampai 10,000. Surat ni 3,000, 2,000, 1,000. Ya, bagi balance. Alkisah beli 1 gram yang buah tu, beli 5 jenis buah dah. Sayang nak pergi pajak. Nurhaida, kalau saya, memanglah sayang kan, baru kan. Tapi kalau pajak, cari koperasi yang tak buka seal dia. Muamalat terima 1 gram tapi kena buka seal ya. Jadi buka siap-siap di rumah. Agrobank pun terima tapi kena buka siap-siap. Okay? Yes, KPDM tak buka seal. Saya buat KPDM Putrajaya. Betul, belajar dulu. Ilmu pun percuma. Ya, ilmu percuma. Nak guna tak guna, terpulang. Saya tak paksa ya tuan-puan. Kalau tuan-puan nak keluarkan item besar, saya tak paksa tuan-puan beli emas. Tapi tuan-puan fikir sendiri, aku ni nak kumpul duit ke nak beli emas? Terpulang, ya. Arahnu Express pun tak buka. Sebelum ni saya buat Arahnu Express, dia kata dia buka. Takkanlah kena tak buka. Mungkin dah lama saya tak pergi kan. Kalau Arahnu Express tak buka, okey lah. Tapi upah dia tu 1% nilai marhun lah. Saya cabut 1 gram. Allahu Akbar, Lulu cabut durian tu. Tapi tak apalah kan. Sebenarnya nak buka seal ke tak buka seal ke tak kisah. Emas tu tetap emas 1 gram. Tak menjatuhkan nilai pun. Betul. Wan Zaini, saya memang buat Arahnu Express kat Bangi. Dia yang cakap kat saya dia buka. Sebab tu saya tak pergi dah Arahnu Express. Saya tak tahu lah Arahnu Express tempat lain macam mana. Pajak besar, lepas tu nak keluarkan yang besar, yes, tukar tempat. Tempat saya buka. Lin kat mana Lin? Lin Express mana? Okay. Jadi tuan-puan semua dah pandai pasal Arahnu kan? Ke ada masih yang belum, mana dia basic Arahnu ni? Kuantan, Ampang, Bangi pun buka. Tempat mana yang tak buka? Syarat baru yang tak buka sebenarnya memang buka. Oh, okay. So, better simpan dalam saving account ke simpan gap? Simpan gap. Wah, masa harga rendah baik tebus bagian. Oh, okay. Lupa saya nak jawab yang ni. Mana jawapan dia? Tak apalah. Sebelum tu, asas Arahnu saya go very fast yang ni. Mungkin pertama kali yang belum masuk Arahnu kan. Apa yang tuan-puan kena tanya kalau nak masuk Arahnu? Ya, apa yang tuan-puan kena tahu? Pertama ialah harga pajak. Harga pajak ni setiap bank, setiap koperasi berbeza. Kalau nak dapatkan harga yang tinggi, cari tempat yang bagi harga pajak yang tinggi. Selalunya
Agrobank tinggi juga, muamalat pun tinggi. KPDRM pun boleh. Saya suka KPDRM juga, harga dia tinggi. Antara koperasi yang harga tinggi ialah KPDRM lah. Berbanding Koputra, Komponas, harga dia rendah sikit lah. Okey. Lepas tu ialah nilai pinjaman. Nilai pinjaman di antara 70% hingga 80% atas nilai marhun. Apa itu nilai marhun? Ialah nilai emas. Maknanya, kalau harga pajak banyak ni, kita takkan dapat pinjaman sebanyak ni. Tapi hanya dapat 80%. Paling tinggi. Ya. Nilai marhun tu ialah nilai emas semasa. Contoh kalau nak Arhanu 4 gram, darab 605. Ini nilai marhun. 80% hanya dapat 1936 sahaja. Okey, itu pinjaman. Maksudnya kita masuk 4 gram, ini pinjaman kita. Ini nilai emas kita. Dan upah pula. Nak tebus, Zatil, nak tebus, bayar nilai pinjaman plus upah. Okey, bukan bayar nilai marhun, nilai pinjaman. Berapa kita pinjam plus upah. Macam mana nak kira upah? Upah ialah di antara 0.8% hingga ke 1%. Selalunya lah. Kalau saya ambil contoh 1%, dia ada dua keadaan. 1% atas nilai marhun. Contohnya di Arhanu Express. Kalau 1% atas nilai marhun, upah dia RM24.20 setiap bulan. Kalau Zatil kata nak tebus dalam masa 1 bulan sahaja, maknanya yang perlu dibayar ialah RM1,936 tambah RM24.20. Okey. Kedua ialah 1% atas nilai pinjaman. Ini contoh di Arhanu Koputra, Arhanu Komponas, Arhanu KPDRM. Semuanya 1% atas nilai pinjaman. Kalau 1% atas nilai pinjaman maknanya RM19.36 je sebulan. Jadi yang mana lagi rendah? Mestilah yang 1% atas nilai pinjaman kan? Kalau itu 1%. Kalau lain-lain kena tanya tempat tu ya. Okey. Tempoh pajakan pula adalah selalunya 18 bulan. Apa maksudnya? Theoretically, dalam masa 18 bulan ni kena tebus. Maknanya paling last 18 bulan ni kena tebus keluar semua. Teorinya. Tapi dalam masa tu setiap 6 bulan, ya, tuan-puan kalau tak dapat tebus kena bayar upah. Kata emas terlelong. Paling bagus kalau dapat tebus dalam masa 1 bulan, 2 bulan ini lagi bagus. Sebenarnya jangan tunggu sampai 6 bulan baru nak tebus. Kalau ada duit, sebulan dah ada duit, pergi tebus saja. Kalau tebus dalam masa sebulan, maknanya upah dia rendah lah bayar. Kalau tebus masa 2 bulan, upah dia kena darab 2. Macam tu. Okey, faham sini? Kalau tak dapat tebus, kena bayar upah untuk lanjutkan. Lanjutkan tempoh ke lanjutan pertama, 6 bulan seterusnya. Kalau dapat tebus macam waktu ni, bagus. Kalau tak dapat tebus, kena bayar upah lagi untuk lanjutkan ke 6 bulan seterusnya. Kalau tak, ini terlelong jugalah. Dan tuan-puan, kat sini, kalau tak mampu nak tebus, tuan-puan kena bayar upah. Yang patutnya tebus keluar. Kalau tak mampu nak tebus, tuan-puan mungkin bank akan kata, okey tak apa, tak boleh tebus, tukar surat. Tukar surat, emas ni akan dinilai semula, dapat pinjaman baru, upah baru. Upah yang dibayar sebelum ni semua akan burn macam tu saja. Sebab itu ramai orang rugi duit sebenarnya. Ni, upah-upah ni bayar burn macam refinance. Apa yang dah dibayar sebelum ni semuanya burn. Tak mengurangkan pun pinjaman, tak mengurangkan pun upah. Jadi tuan-puan rasa rugi ke? Rugi sangat. Kalau asyik bayar upah, emas tak tebus-tebus. Rugi sangat tuan-puan. Dan ramai yang dah rugi. Kerana asyik bayar upah saja. Saya dah jumpa ramai orang sangat. Kenapa tak tebus? Tak mampulah nak tebus. Padahal tengok emas kat tangan banyak lagi. Tapi tak tahu cara nak masuk yang ni, nak keluarkan yang ni. Ya, tuan-puan ramai. Sebab itu tuan-puan, saya berkongsi ilmu ni supaya tuan-puan tak terperangkap dah. Yang mana yang ada duit, kan? Ada yang tanya saya, puan saya ada duit 30,000. Arhanu saya 30,000. Saya nak beli emas ke nak tebus di Arhanu? Saya kata tebus je. Kenapa nak biar emas tu di Arhanu sedangkan ada duit nak tebus? Bila biar emas di Arhanu, upah tu kita duk berjalan. Rugi tuan-puan. Guna duit tu tebus je emas tu kat Arhanu. Kemudian nanti dah ada gaji, simpanlah balik emas tu.
Kena ada disiplin untuk bayar bila menggadai. Betul. Arahnu ni adalah hutang. Tuan-puan, kalau tuan-puan pergi buat hutang personal loan, bank akan suruh tuan-puan bayar setiap bulan. Katalah 600. 600 tak boleh miss tuan-puan. Boleh pula bayar hutang 600 setiap bulan personal loan. Ini Arahnu bagi kelebihan untuk 6 bulan tuan-puan kumpul duit ya untuk tebus balik. Kenapa kita tak boleh konsisten untuk plan nak tebus barang kita satu-satu? Sedangkan personal loan kita boleh bayar. Ya, loan kereta kita boleh bayar setiap bulan. Ya, hutang memudahkan tapi tuan-puan buat susah. Ya, tak nak bayar. Ada yang berniat, saya ada jumpa orang tuan-puan, yang dia niat masuk Arahnu untuk overlap. Saya ada sembang dengan seorang lah waktu saya nak kat KPDM tu. Dia kata dia dah 2 tahun dah masuk Arahnu ni, waktu harga tinggi lah. Saya overlap je, overlap dapat duit. Nanti bila dah tinggi saya biar je lah emas ni terlelong. Boleh macam tu. Niat awal-awal pun dah salah. Masuk untuk overlap dapat duit, bila sampai masa ni saya akan biar terlelong. Saya rasa siapa yang buat macam tu, sekarang harga rendah, dia dah overlap tinggi kan. Sekarang harga rendah, kalau biar terlelong pun negatif. Kena bayar balik ke bank. Sebab itu buat Arahnu ni kena ada matlamat yang jelas. Aku buat nak dapat duit, lepas tu aku nak tebus balik. Niat tu dah kena betul. Doktor, saya ada emas, bulan 8 ni kena bayar upah. Apa perlu saya buat? Saya baru masuk. Wan Maria, saya pun tanya macam tu, saya pun tak tahu nak jawab apa. Ya? Dia kena tahu berapa gram, berapa barang, bila masuk. Kan? Kalau tak silap gadai 130 gram saiz besar, nak kena gadai yang kecil tapi harga jatuh sekarang. Puan Rohana, kalau ada 130 gram kat Arahnu, ada item yang kecil-kecil di tangan, buat kaedah tukar tempat. Item kecil tu pergi Arahnu, dapat duit, tebus yang 130 gram tu. Yang kecil-kecil ni boleh tebus satu-satu. Ramai yang anggap pajak Arahnu lihat nak bayar dan buat overlap. Betul? Betul Cik Jun? Ya? Ramai yang nak overlap. Tapi sekarang ni, kan, bila kejadian harga rendah ni, memang dah tak boleh nak overlap. Siapa yang tak ada duit, tak ada emas di tangan, sekarang dalam keadaan bahaya. Apa nak buat emas kat Arahnu tu? Betul, setiap hutang yang dibuat mesti ada matlamat dan mesti kena bayar balik. Kaedah tukar tempat nak buat macam mana? Okey, jom saya pergi ke kaedah tukar tempat. Siapa nak belajar kaedah tukar tempat, komen nak. Yes, orang yang mengajar overlap pun dah tak ada dah sekarang ni. Semuanya diam je dah. Okey. Nah, saya ada letak 916 di Arahnu. Betul ke saya letak emas 5 gram untuk tebus? Boleh. Kalau kita mampu, ada gaji, ada pendapatan untuk tebus. Boleh je, asalkan ada ilmu. Lepas tu guna kreativiti sendiri. Okey? Sambil tu, siapa tuan-tuan dan puan-puan yang nak mula simpan emas, ya, dengan RM100 bermula daftar percuma, boleh ke bio saya, daftar percuma sekarang. Daftar percuma sekarang sebab emas yang kecil-kecil ni nanti akan bantu tuan-puan untuk tebus emas yang besar. Guna strategi, teknik, tukar tempat ataupun pusing. Okey, tuan-puan, bagi perhatian di sini. Bagus doktor tak ajar ramai yang mengajar. Sebab ramai yang tersangkut overlap. Sekarang nak ajar overlap pun, buat apa? Harga rendah kan Puan Jun? Nak overlap apa? Tak boleh nak overlap pun. Kecuali kalau kita betul-betul perlukan 18 bulan baru. Terpaksa overlap. Itu saya ajar lah. Kalau dah terpaksa, tinggal lagi 6 bulan. Baru jumpa live saya. Tak dapat nak tebus ke barang. Jadi saya akan minta dia overlap untuk dapat 18 bulan baru tu je. Itu strategi. Itu juga satu strategi. Bukan tak bagus overlap ni. Ada. Tapi kena pada tempat dia. Okey. Oh, saya tak terang lagi yang tu Siapa yang pergi overlap? Kejap saya kena terang tu dulu. Ni yang mana? Okey. Kejap. Ramai yang tanya tadi. Saya dah pergi Arahnu pada harga tinggi. Arahnu pada harga tinggi. Pada bulan 1, 2, 3 kan. Sekarang apa nak buat? Especially pada bulan 1, bulan 2 kan. Apa nak buat sekarang? Tuan-puan, paling bagus ialah tebus keluar semua. Tebus keluar semua. Barang yang di Arahnu pada harga tinggi. Tapi ini perlukan modal ataupun duit yang banyak. Betul ke betul sangat?
modal, duit banyak. Kalau ada duit banyak, saya akan sarankan tebus keluar semua. Lepas dah tebus keluar semua ni, katalah duit tu nak guna, pergi masuk tempat lain, Arahnu, dan emas ni akan dinilai pada harga baru, pinjaman baru, upah pun baru. Tebus keluar semua. Guna apa? Guna duit, tuan-puan. Guna duit. Koreklah duit simpanan kat mana-mana pun, tebus keluar semua. Ini yang paling bagus. Ya. Suraya, sekadar 2 keping 5 dinar dan 5 keping 2 dinar. Masih ada 11 keping 1 gram di tangan. Macam mana nak tebus? Okey. Teknik kedua ialah, tuan-puan, satu lagi saya nak tekankan, ini idea je tuan-puan ya. Bukannya saya suruh tuan-puan wajib buat ni. Ini idea, kalau tuan-puan rasa mengarut saja idea ni, tuan-puan jangan buat. Okey. Alright. Teknik kedua ialah tukar tempat. Okey, tukar tempat. Ini jugalah saya buat untuk emas 250 gram saya. Katakanlah ada 10 gram seketul di Arahnu. Ya, Arahnu. Pada harga yang tinggi. Nak tebus sebahagian pun tak boleh. Nak tebus keluar semua pun tak mampu. Apa yang nak dibuat? Di Arahnu pada harga tinggi. Upah still berjalan. Tinggi. Kalau tak ada duit nanti buat loan untuk tebus pun tak bagus. Jangan buat loan, Mama Aizah. Itu korek lubang, tutup lubang. Kita kena guna apa yang di tangan. Okey, jadi apa nak buat? Ambil 10, kalau dah 10 gram, cover upah apa semua, mungkin kita perlukan ambil 12 keping 1 gram. Ini kena ada emas kat tangan. Sebab tu pentingnya saya kata ada emas kat tangan. Tuan-puan sebelum ni saya suruh simpan emas kan. Kat atas saya dah explain suruh simpan emas. Sebab nak guna waktu ni. Ambil 12 keping 1 gram. Pergi Arahnu, ya, Arahnu, dapat duit ni guna tebus 10 gram. Tebus. Jadi yang ini 12 gram, sekeping-sekeping, boleh tebus 1 gram setiap bulan. 1 gram setiap bulan. Nampak tak? Lebih mudah nak tebus 1 gram setiap bulan daripada nak tebus 10 gram sekaligus. Okey. Ini kalau ada duit, tebus keluar semua. Ini kalau ada emas, buat tebus tukar tempat. Tukar tempat. Okey, nombor 3. Nak tebus semua pun tak dapat. Nak tebus keluar, nak buat kaedah pusing pun tak ada emas kat tangan. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Tak boleh buat macam mana lah. Bayar upah je lah. Bayar upah je lah. Nak buat macam mana? Ya, pergi Arahnu barang lain. Saya dah jadi ahli PG. InsyaAllah. Oh, tak ada beban. Tak apa. Terpulang. Jadi bayar upah, tapi bayar upah ni tak kurangkan pun pinjaman. Tak kurangkan pinjaman. Ya. Tak kurangkan upah. Upah masih dinilai pada harga yang tinggi. Dan surat kalau bayar upah tinggal lagi 12 bulan untuk kita cari jalan untuk tebus balik emas ni. Ya, tebus lah paling baik. Sebab tu saya letak nombor 1, tebus yang paling baik. Kedua, tukar tempat. Ketiga, bayar upah. Okey, keempat, bolehlah tuan-puan nak buat keluar sebahagian. Tebus sebahagian. Tapi kalau tebus sebahagian, katalah ada 100 gram dalam tu, nak tebus 10 gram saja, tuan-puan kena bayar tinggi. Bayaran dia tinggi. Sebab apa? Nak cover kos upah dan kos pinjaman yang terlebih pada bulan 1, bulan 2. Contoh, bulan 1, bulan 2. Pergi Arahnu pada harga RM700 per gram. Hari ini, harga RM580 je per gram. Dah jatuh RM120 per gram. Ya? Jadi inilah tekniknya kalau tuan-puan pergi Arahnu pada harga tinggi, sekarang nak buat apa? Ni 3 step dia. Okey. Ada yang tanya, saya tak mampu nak bayar upah. Saya tak mampu nak tebus. Saya nak biar terlelong. Saya bagi tahu je saya bagi tahu sebab ini tuan-puan kena tahu risiko ni. Saya nak biar terlelong, biarlah lelong. Biarlah terlelong kat bank tu. Boleh, biar terlelong. Tapi dia akan terlelong pada harga rendah. Ya, harga rendah.
Bila terlelong pada harga rendah lebihan pinjaman, yang tuan-puan pinjam hari tu, kan dia ada beza lah kan. Ada lebihan pinjaman ataupun shortfall. Ya. Yang ini tuan-puan kena bayar balik ke bank. Kalau tuan-puan tak bayar balik, ia dikira hutang dengan bank. Tuan-puan kalau lari, boleh jadi muflis. Diisyaratkan muflis ke apa semua. Yes, lebihan. Lebihan pinjaman daripada bank kena bayar balik. Jangan ingat terlelong kita terlepas tuan-puan. Ya, ini ramai orang tak tahu. Biarlah, biar terlelong je. Biar terlelong. Ya, biar terlelong. Lebihan tu tuan-puan, emas hilang. Lebihan pinjaman tuan-puan tetap kena bayar. Okay. So, ada yang keenam pun sebenarnya. Jual surat pajak. Ini semua, kalau tak mampulah kan. Jual surat pajak. Jual surat pajak ni pun boleh. Pembeli surat pajak ni akan ambil daripada bank, gunakan duit mereka, tetapi dia hanya cover emas, ya. Dia hanya beli emas pada harga semasa. Harga semasa. Maknanya tuan-puan still kena bayar shortfall tu ataupun lebihan pinjaman yang dia dah bayar kepada bank, upah apa semua, kena bayar kepada pembeli surat pajak. Tapi nama tuan-puan pembeli surat pajak. Nama tuan-puan akan clear lah daripada bank. Boleh faham tak tuan-puan? Ini semua adalah idea saja bagi tuan-puan yang dah tersekat di Haranu, tak ada duit nak tebus, tak ada emas kat tangan. Ini antara tuan-puan yang boleh buat lah tuan-puan. Paling bagus tebus keluar semua ya. Pinjamlah duit siapa ke, mak ke sekejap. Pinjamlah duit siapa ke sekejap. Pergi tebus barang tu pagi. Ambil barang tu, masuk balik ke tempat mana-mana, bayar balik duit. Ibu Adam, 1 gram 10 pieces. Agro jadikan item tu 1 terus 5 piece. Total 2. Maknanya nak tebus, kena tebus sekaligus 5 gram ya Ibu Adam. Dia ikut tempat kot ya Agro Bank. Macam adik saya pergi masuk Agro Bank kat Perlis, 1 dinar, suku dinar boleh masuk. Mama Zah pusing je lah. Mama Zah betul, kalau ada emas boleh pusing. Kalau ada emas boleh pusing. Tapi kalau tak ada emas, macam mana nak pusing? Ya, sebab itu saya bagi pesanan lah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang belum masuk Haranu, tolong jangan masuk Haranu kalau tak ada ilmu. Dan tolong jangan masuk Haranu kalau tak ada emas yang banyak. Ya, semata-mata masuk Haranu nak dapat untung. Tak boleh menguntungkan pun. Pinjam siapa-siapa 4 hari. Ya, masuk baru tebus, betul? Bank muamalat terima Cik Dahlia. Bank muamalat terima 1 gram. Bank Islam pun terima. Kalau tak nak masuk bank, pergi koperasi. Koperasi pun terima 1 gram. Ya, tu tak habis survey lagi lah tu. Kena survey tempat-tempat kita, koperasi sahabat, koperasi apa lagi. Ya, Agro pun terima, betul? Wan Maria, boleh buat tak enik pusing. Lepas tu nanti kena tebus. Macam mana pun kena tebus dengan duit. Ada orang cakap, puan, Haranu ni kena ada duit lah ya. Mestilah kena ada duit. Haranu ni hutang. Hutang, pinjam, kena bayar. Bayar dengan apa? Bayar dengan duit. Kak P, semalam saya baru swipe keluar semua yang baru je masuk hari tu sebab rasa macam jam otak jap. Jam otak. Salam doktor, boleh jelaskan method reset masukkan emas ke dalam surat lama? Oh ya, saya tak buat reset Sorry. Banyak sangat teknik. Kadang-kadang benda yang kita cakap tu keluar macam tu je kan. Okey, sorry tuan-puan. Kita ada teknik satu lagi ialah reset. Pusing, lepas pusing sebenarnya. Lepas pusing ni. Bukan. Lepas pusing ni. Reset. Okey. Reset ni ialah bila kita ada 100 gram. Ya. Kita nak reset 100 gram yang dipajak pada harga 700 per gram. Sekarang, harga dah rendah. Kalau kita biarkan surat ni mesti pinjaman tinggi, harga upah dia tinggi kan. Jadi, apa yang tuan-puan perlu buat, reset ialah pergi buat revalue ataupun nilai semula. Katalah lepas nilai semula tu, kita kena bayar shortfall lebih kurang 2,000. Katakan je lah kan. 2,000 ni tuan-puan boleh bayar guna cash ataupun tuan-puan boleh masukkan emas lain ya dalam surat yang lain, tempat sama atau tempat lain, masuk emas lain, dapat 2,000, pergilah reset surat ni, revalue. Bila revalue, surat yang pertama ni akan dinilai baru, dapat 18 bulan baru. Surat yang kedua ni kita ada item barulah.
Okey, saya dengar dalam TikTok, terus ikut gadai. Puan Mariah dengar, berapa kali dengar terus pergi gadai tu. Confidentnya. Lepas tu, tak rasa tak nak buat dah. Kacau minda. Betul? Kalau rasa minda ni tak strong, rasa tak ada masa, rasa kacau, tak payah buat Ranu. Tak payah. Ya, okey. Okey. Kena belajar. Ada customer saya masuk, anak murid saya masuk 40 kali baru dia confident buat Ranu. Dan 40 kali masuk kelas saya, dia confident buat Ranu. Kemudian harga rendah, dia tahu apa nak buat. Pusing lah, apalah. Kalau baru sekali masuk kelas saya, tolong jangan buat Ranu. Tolong. Ya, sebab tu saya ni 200 kali saya buat live. 200 kali saya buat live ni sebab ramai yang dah pergi buat kaedah 20-80, yang pergi letak 100 gram sedebuk. Macam mana? Kan? Okey, tuan-puan. Saya dah sikit lah experience. Saya ada pengalaman. 250 gram seketul pun saya pernah letak. Kan? Jadi sebab tu saya boleh cerita kat tuan-puan teknik pusing ke, nak reset ke. Sebab saya dah pernah alami, tuan-puan. Ini bukan teori semata-mata. Masih tak faham. Kena masuk kelas saya setiap hari. Ya, setiap hari. Okey, ni last lah saya nak bagi share. Lepas tu nanti kita bersambung pula. Alright, pada 3 bulan 2, 2026, waktu ni harga tinggi. Semua orang cakap pasal overlap dan lain-lain kan. Saya pergi masukkan barang saya 250 gram seketul, tuan-puan. Pada harga RM743. 200, saya belajar, Mama Zah, saya belajar daripada Cikgu Azril. Guru saya Cikgu Azril. Dia yang bagi idea kat saya apa itu Ranu. Lepas tu saya pergilah buat sendiri. Saya belajar, masuk tebus. Itulah guru pertama saya. Okey. Saya masukkan 250 gram, RM743 per gram. Dan tuan-puan, pinjaman yang saya dapat ialah RM148,700. Ini seketul, tuan-puan. Makna kata, kalau saya nak tebus, saya perlu bayar harga pinjaman ni dah harga upah ni. Upah 6 bulan RM9,600. Saya tanyalah, RM148,000 ni sikit ke banyak, tuan-puan? Ataupun banyak ke banyak sangat? Banyak sangat ni, tuan-puan. Saya tak ada duit banyak ni. Maknanya kalau saya nak tebus guna duit jenuh lah saya nak kumpul RM148,000 ni. Okey, banyak sangat. Jadi, nak dijadikan cerita, bulan 3 harga rendah, bulan 4 harga rendah. Saya tak tunggu sampai 6 bulan, tuan-puan. Bulan 4 saya tengok harga rendah, saya kata, saya kena buat sesuatu. Saya buat sesuatu. Perlu buat sesuatu. Jadi, untuk kaedah ni, saya ada 2 cara untuk buat. Dengar baik-baik ya, tuan-puan. Kaedah pertama, saya boleh reset surat ini. Maksud reset apa? Saya nilaikan semula 250 ni pada harga pajak yang terbaru 80%. Jadi pinjaman saya akan berkurang. Upah saya pun akan berkurang. Ini 2 bulan. Upah untuk 2 bulan sebelum ni. Bila nilai semula, nilai pinjaman baru tolak nilai pinjaman lama tolak upah, saya perlu bayar lebihan kepada bank RM11,000 dalam RM12,000 lah untuk pinjaman saya yang terlebih pinjam pada harga yang tinggi sebelum ni. Faham ya? Jadi inilah saya kata reset. Sama ada saya nak bayar RM11,000 ni dengan cash untuk nilai semula surat ni dapat 18 bulan baru surat ni, ataupun saya masukkan 20 gram kat tempat yang lain ataupun tempat yang sama dapat duit terus reset surat ni. Jadi saya akan ada 2 barang lah, barang 1 dan barang 2. Okey, faham? Ini reset. Tapi bila saya reset, barang item yang dalam surat ni masih lagi 250 gram. Kalau saya nak tebus, saya kena cari duit RM140,000. Dan sangat-sangat menyusahkan saya lah. Jenuh lah saya nak cari duit RM140,000 kan nak tebus. Okey? Jadi, bagi item yang besar, saya rasa teknik ni bagi saya dia tak menyelesaikan masalah saya untuk tebus. Jadi, apa yang saya buat, kalau tuan-puan nak tanya, ada yang tanya saya, kenapa Dr. Azma pergi masuk 250 gram? Kenapa tak masuk yang kecil-kecil awal-awal? Ada sebab dia. Apa? Kalau saya masuk yang kecil-kecil awal-awal, saya tak boleh nak explain kat tuan-puan macam ni sebab tak ada pengalaman. Okay? Sekarang saya ada pengalaman. Saya boleh tunjuk kat tuan-puan. Jadi, saya tak buat cara pertama. Saya buat cara kedua, kaedah tukar tempat. Tapi, kaedah tukar tempat ni tuan-puan, kena ada emas yang banyak di tangan. Jadi, berdasarkan harga hari ni, bukan berdasarkan harga hari ni, berdasarkan harga pada bulan 4, saya tengok, saya ada 250 gram seketul, pinjaman dalam RM148,000, campur upah lebih kurang RM150,000,
bahagi dengan 80% harga pajak, saya perlu gantikan 250 gram saya ni dengan 270 gram. Maksudnya masuk yang ni, keluar yang seketul tu. Jadi saya pilihkan kaedah nombor 2 ni tuan-puan. Mana dah hilang? Okey. Jadi bila saya pilih kaedah ni, saya masukkan item yang lain. Sepatutnya 270 gram lah saya masukkan. Dia dinilai pada harga 677. Tapi saya masukkan lebih sikit lah. 297. Jadi pinjaman yang ni saya dapat yang baru 161,000. Maknanya dengan 161,000 ni saya dapat tebus 250 gram saya. Adakah saya guna duit saya? Tidak tuan-puan. Saya tak guna duit saya tapi saya guna emas untuk tebus emas saya. Saya guna emas yang lebih kecil untuk tebus 250 gram saya. Boleh dapat tak sampai sini tuan-puan? Jadi emas yang kecil ni lebih mudah ditebus balik berbanding emas yang 250 gram seketul tu. Betul ke betul sangat tuan-puan? Sebab itu tuan-puan, siapa yang tersekat di arah nu, tuan-puan cuba buat kaedah pusing ataupun tukar tempat. Tapi mesti ada emas yang banyak di tangan. Sebab itulah syarat nak masuk Arahnu, mesti ada emas yang sama banyak di tangan, sama banyak dengan Arahnu. Salam, kalau nak tebus semua, bayar jumlah nilai mahul. Yes. No. Kalau nak tebus semua, kena bayar nilai pinjaman tambah upah. Berapa gram yang kecil tu terpulang. Ini bank muamalat. Saya tak nak buka seal 1 gram saya. Saya masukkan paling kecil 5 gram. Lepas tu kita boleh buat kaedah tukar tempat dengan tempat lain. Nak tebus 10 gram. Masuklah 10 keping 1 gram. Tebuslah 10 gram ni. Tebuslah 1 gram tu satu-satu setiap bulan. Bila tuan-puan dah pandai, dah ada idea, dah pernah buat Arahnu ni, tuan-puan akan kreatif untuk tebus emas ni. Asalkan ada pendapatan, ya tuan-puan, ada pendapatan. Okey, jadi ini saya masuk pada 7 bulan 4. Pada 17 hari bulan 4, harga tinggi sikit, saya boleh pergi tebus dah emas saya. Saya tebus 35 gram. Arahnu yang tak buka 1 gram, Arahnu koperasi. Cari Arahnu koperasi. Okey tuan-puan, ini 2 yang saya dah tunjukkan kepada tuan-puan, iaitu kaedah reset dan kaedah tebus emas dengan emas ataupun kaedah tukar tempat. Tuan-puan tahu ni, tuan-puan buat, insya-Allah tuan-puan, emas tuan-puan lebih mudah ditebus balik lah. Sebab itu pentingnya ada emas kecil-kecil ni. Penting sangat ada emas kecil-kecil ni ya tuan-puan. Terima kasih tuan-puan, sahabat-sahabat yang join live saya. Semoga apa yang saya kongsikan ni akan memberi manfaat kepada tuan-puan. Akan dapat bantu tuan-puan untuk tebus balik emas tuan-puan dengan ilmu. Jadi tuan-puan, macam saya pesan, kalau ada skim-skim ataupun orang-orang yang mengajak tuan-puan untuk buat benda yang tuan-puan sendiri tak faham dengan nak bagi untung banyak-banyak, tolong jangan ikut tuan-puan. Tadi saya dah tunjukkan yang kaedah 20-80 tu kan. Last-last tersangkut saja, tak tahu nak buat macam mana. Jadi tuan-puan, tolong jangan ikut. Yang penting tuan-puan sekarang ada duit, beli je emas dengan duit. Jangan bagi emas orang lain pegang. Kalau kedai-kedai emas yang nak ambil emas tuan-puan nak pergi pajak tuan-puan, itu pun tak lama lah tu tuan-puan. Tak lama, tunggulah bulan 9 ni. Ya, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi.